Semestinya ABC. Zu kalau pergi kedai makan, Zu cari ada tak mesin ABC. Zu order satu je. Kami nak kongsi sebab ni malam kan. Petang tadi dah makan Maggi goreng. Kenapa Zu order Maggi goreng? Sebab rumah dah masak macam-macam. Maggi lah pula kan. Tak salah. Bukannya selalu berganggu makan dengan budak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tomato, ABC, malam Jumaat. Ambil kan? Pagi tadi sarapan bekalan sekolah anak dan Habizu masak nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet, ada ayam penyet, ada air apa yang sambal tu, ada sup, ada nasi, lepas tu sayurannya salad. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kan Zu masak jualan gerai. Jam 11.30 pekerja Zu datang berniaga. Kemudian Zu masak untuk menu lunch rumah Zu hari ni. Zu beli ni pagi tu sebelum masak, lepas masak sarapan tu kan Zu hantar anak sekolah. Lepas tu Zu pergi pasar, Zu beli ni carrot putih tu. Carrot putih tu dua biji yang besar tu. Lepas tu Zu masak sayur lemak untuk makan tengah hari. Lepas tu Zu masak juga ikan goreng. Lepas tu makan dengan ni sambal nasi ayam penyet tu. Lepas tu dah siap yang tu Zu masak untuk makan petang rumah Zu. Tadi Zu masak nasi Penang. Hiasannya ringkas saja: telur rebus, daun salad, nanas yang dipotong kecil-kecil tu. Lepas tu hirisan bawang, cili. Lepas tu apa satu lagi tu, ni asam limau kasturi. Ringkas-ringkas je. Okay, alhamdulillah. Itu untuk hari ni. Lepas tu malam ni kan Zu nak healing lah, rehat. Zu order yang ini dengan si dia tu. Semestinya malam-malam ni kalau cari ABC di KZA Wakaf 2. Ini tempat Zu biasa makan. Kalau